bulan Ramadan ni, dia bukan sekadar satu bulan je tau. Tapi sebenarnya ia adalah satu perjalanan. Perjalanan sebelum, semasa dan juga selepas. Kita semua ada cerita yang berbeza. Dan kita semua sekarang ni tengah tulis cerita tu. Tapi persoalannya, adakah cerita kita lebih baik daripada tahun lepas atau sama je? Apa kata kita buat Ramadan reflection? Aku bukan sama macam dulu. Okey, sekarang apa kata kita imbas kembali keadaan kita sebelum bulan Ramadan? Kita macam mana? Kalau dulu, sebelum bulan puasa, kita sangat sibuk. Sibuk dengan kerja, assignment, sibuk scroll media sosial, sibuk nak join trend-trend terkini. Yelah, sebab kita nak ikut peredaran zaman kan. Ada yang sampai lepas subuh, baca Quran pun jarang-jarang, solat tahajud, boleh kira dengan jari. Lepas tu tiba-tiba Ramadan pun datang. Dia macam seolah-olah Allah nak kata, kau stop sekejap. Cuba kau tengok dekat mana kau berada sekarang ni. Seolah-olah macam Tuhan nak kita perbetulkan balik diri kita. And perasan tak, bila datangnya bulan Ramadan ni, kita bukannya tak boleh bangun awal. Kita bukannya tak boleh solat subuh. Sebenarnya kita boleh. Dan orang kata bulan Ramadan ni bulan tarbiyah. Betul. Bulan yang mengajar kita banyak perkara. Mengajar kita untuk bangun awal. Mengajar kita untuk istiqomah beribadah. Mengajar kita untuk bersedekah. Dan satu benda yang kita belajar daripada bulan Ramadan ni adalah nilai kebahagiaan itu sendiri. Nilai kebahagiaan itu bukanlah terletak pada berapa banyak harta atau benda yang kita ada. Atau seberapa banyak makanan yang kita boleh beli. Tapi seberapa banyak hati yang kita boleh gembirakan. Dan dalam bulan Ramadan ni juga kita belajar untuk lebih banyak bersabar, mengawal kata-kata kan. Kalau macam sebelum ni kita jadi mudah marah, bulan Ramadan ni kita jadi mudah sabar. Sebab apa? Sebab bulan Ramadan ni bulan yang mulia, bulan yang penuh keberkatan, yang mana bila kita buat baik, pahala dilipat gandakan, betul tak? Nak pula 10 terakhir Ramadan ni kan, mestilah kita nak kejar Lailatul Qadar, betul? Kita bangun tahajud setiap malam, kita tak tinggal ibadah, solat kita on time. Tapi, bila habis je Ramadan, pernah tak kita fikir, takkan aku nak stay baik waktu bulan Ramadan je. Habis bulan Ramadan ni, takkan kita tak nak teruskan momentum tu, kan? Jadi, why not kita jadi baik starting bulan Ramadan ni, sampailah akhir hayat kita. Kalau sebelum Ramadan ni kita baca Quran sebulan sekali, bulan Ramadan ni kita start baca setiap hari kan? Kita teruskan baca setiap hari selepas habis Ramadan ni. Walaupun hanya satu ayat saja. Dan kalau sebelum ni, kita bangun tahajud setahun sekali, bulan Ramadan ni contohlah kita bangun seminggu sekali kan? Ataupun setiap hari. And then lepas ni, kita cuba juga buat tahajud seminggu sekali. Ataupun kalau boleh setiap hari, Alhamdulillah, kita teruskan. Sebab apa? Sebabnya bulan Ramadan ni, dia bukan sekadar 30 hari dalam setahun, tetapi macam mana kita nak bawa perubahan dalam bulan Ramadan tu ke bulan-bulan yang seterusnya. Dan diharapkan semoga Ramadan kali ini menjadi satu titik perubahan kepada kita untuk jadi lebih baik. Dan semoga walau perginya Ramadan ni nanti, kita tetap teruskan momentum menjadi baik yang kita lakukan semasa di bulan Ramadan ni sampai ke akhir hayat kita. Sekian saja daripada saya untuk episod kali ini. Selamat menjalani hari-hari terakhir Ramadan. Ingat, Ramadan kali ini, aku bukan sama macam dulu.